dengan larangan dunia. Ya Allah yang Rahman yang Rahim, kami pada hari ini berkumpul mendengar satu kalimat yang penting sebagai rapat dengan ibadat kami yang merupakan rukun Islam yang kelima. Sebelum saya nak pergi kepada program kelulusan haji dan umrah, fast track degree. Objective of program and what is the outcome of the program. Lebih daripada 1,000 pelajar hari ini yang ada yang telah graduate, ada yang sedang belajar, lebih 1,000 pelajar dan ratusan telah graduate dalam diploma dan hari ini sedang membina kerjaya yang stabil dalam industri haji dan umrah di dalam Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun lepas saja 165,900 graduan menganggur. Tahu? Jadi besar harapan saya supaya anak saya Ahmad Rauf ini dia akan berjaya untuk dunia dan akhirat, dan juga dia bakal menjadi pembimbing kepada masyarakat Malaysia, terutamanya masyarakat Islam seterusnya. Dan saya rasa ini satu program yang sangat baik, terutamanya untuk anak-anak lepas SPM, terutama macam anak saya lah, lepasan Mahat Hafiz. Jadi tak ada basic pelajaran yang proper daripada sekolah biasa, tetapi Alhamdulillah dia minat, dan dengan peluang yang ada ni saya berharaplah dia dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang yang bersesuaian dengan minat dia.